Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sekolah Menengah Agama Gemas amat berbesar hati kerana diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah yang menghimpunkan para pendapat muda berbakat dari pelbagai sekolah. Bagi mengetahui suasana sepanjang pertandingan berlangsung, marilah kita ikuti laporan daripada wartawan-wartawan yang berada di lokasi. Dipersilakan. Kelihatan para peserta membuat persiapan akhir bersama pasukan masing-masing sebelum memulakan sesi perdebatan. Bersama saya sekarang ialah salah seorang peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Boleh anda perkenalkan diri dan sekolah anda? Nama saya Nur Auni Safia binti Nur Fazli dan saya daripada Sekolah Agama Repah. Apakah harapan anda dalam pertandingan kali ini? Harapan saya bagi pertandingan kali ini untuk pertandingan macam ni akan melahirkan more debaters untuk negara kita. Saya nak tanya soalan sikit. Bagaimanakah persiapan yang telah dilakukan oleh pasukan sekolah anda sebelum pertandingan ini? Sejujurnya kita orang training 3 hari sebelum pertandingan. Sebab minggu-minggu sebelum tu kita orang macam banyak event, so cikgu tak dapat nak fokus kat kita orang. Kini berlangsung perlawanan akhir antara Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Shahar menentang Sekolah Menengah Kebangsaan Tuku Besar Tablik. Siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara? Teruskan bersama TV PSS. Who now has the better grounds and who now has a better stance? We wholeheartedly believe the team that we will mention just now. So don't be selfish to the PhD quality in the government program. We can do frequent training by ourselves. No judgment or comments in physical and acts. Even the act can give you a better suggestion compared to the real. Healthy, being the condition of being strong and healthy, but we should have the meaning of custom. Fear and feelings, no matter how strongly expressed, do not replace logic. Jelaslah bahawa pertandingan debat bahasa Inggeris ini bukan sahaja menjadi medan persaingan yang sihat, malah berperanan dalam melahirkan murid yang berani bersuara, berfikiran matang serta berkomunikasi dengan berkesan. Tahniah kepada Sekolah Menengah Agama Gemas atas kejayaan menjadi tuan rumah dan selamat maju jaya kepada semua peserta yang terlibat. Terima kasih kepada kedua-dua wartawan atas laporan yang disampaikan. Semoga pertandingan debat bahasa Inggeris yang berlangsung di Sekolah Menengah Agama Gemas ini dapat mencapai matlamatnya dalam melahirkan murid yang berketerampilan, berfikiran kritis dan mahir di peringkat yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Debate with confidence, speak with purpose and inspire with your words. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.